Assalamualaikum. Hai. Bersama saya Ahmad Faziman bin Ahmad Firdaus dari Kru Maestro TV Channel TVPSS SK Sultan Omar. Dalam episod kali ini, sketsa bersedih lagi dengan kehilangan dua orang guru hebat, iaitu Ustaz Azlan dan Teacher Widiana. Untuk pengetahuan semua, hari ini, Khamis 16 Januari 2025 merupakan hari terakhir bagi Ustaz Azlan berkhidmat sebagai seorang guru. Manakala, dalam masa yang sama, hari ini juga merupakan hari terakhir bagi Teacher Widiana berkhidmat di SK Sultan Omar kerana akan berpindah ke SK Bukit Guntung, Kuala Neras, Terengganu. Jadi, mari kita lihat klip-klip video sempena majlis perpisahan guru-guru kesayangan kami. Menjadi adat dan lumrah kehidupan. Setiap pertemuan pasti mengundang perpisahan. Saya mengucapkan bersyukur kepada Subhanahu Wa Taala untuk ini, esok dan selama-lamanya. Moga-moga kita semua dengan hamba yang sentiasa bersyukur kepadanya. Benar bukan setahun lebih saya kat sini, kerana saya sempat juga sesi 23, 24 awal tahun yang sama sebenarnya, dan juga sesi 25, 26. Walau saya berada di sini, saya amat bersyukur kerana dikelilingi oleh anak-anak murid yang hebat. Walaupun kenakalan tu kadang-kadang melampaui usia yang ada, kenangan bersama sahabat guru di Skeso ni banyak membekas di hati saya. Terutama Tuan Guru Besar. Itulah hebatnya Tuan Guru Besar. Tanya pada Tuan Guru Besar. Saya dengan diri memohon kemaafan daripada pihak pengurusan yang diketuai oleh Tuan Guru Besar, rakan-rakan PKP, rakan-rakan sahabat guru yang hebat lagi berdikasi, dan seluruh warga yang ada. Dan akhirnya pada anak-anak, saya mohon jika ada silap salah, terlebih kata terapa-apa yang tidak disenangi, kemaafan juga dipohonkan. Kita bertemu, akhirnya berpisah. Diizin Allah, insya-Allah bertemu dua. Saya sebenarnya tak tahu dia cakap apa sebab masih lagi bawa perasaan macam-macam rasa. Terkejut ada sebab tak sangka secepat ni teacher dapat tukar ke sekolah baru. Tapi rasa bersyukur dan gembira pun ada sebab lepas ni teacher akan lebih dekat dengan keluarga teacher. Lepas ni teacher dapat berbakti pada keluarga teacher lah pula. Dalam masa yang sama, teacher rasa sejujurnya rasa sedih untuk meninggalkan SK Sultan Omar ni. Walaupun teacher baru 3 tahun kat sini, macam pengalaman yang teacher lalui kat sini. Banyak ilmu baru yang teacher dapat kat sini daripada rakan-rakan guru semua. Bila dah start sekolah kat sini, rupanya teacher sangat beruntung dapat bertukar dari Johor ke sini. Sebab barisan pentadbir sangat memahami, sangat baik hati. Dan barisan guru juga, teacher rasa macam selesa dah dengan guru-guru semua. Dah rasa macam satu keluarga. Dengan rendah hati, teacher mohon maaf jika ada tersalah bicara, terkasar bahasa, tersakiti hati mana-mana pihak. Teacher terpukul anak-anak ke, termarah ke. Teacher marah tu tak ada sayang, okay? Saya nak anak-anak semua jadi anak yang baik. Bicara awak semua, cuba ubah sikap awak, Okay, 2 IBM mana? 2 IBM. Gabung 2 IBM. Okay, sampai. Bersalam. Ucap terima kasih kepada Ustaz Azlan dan juga Teacher Widiana. 2 IBA, 2 IBR, 2 IBK. Selamat bersatu diucapkan kepada Ustaz Azlan dan selamat berjaya diucapkan kepada Teacher Widiana di Sekolah Bahagu nanti. Segala ilmu, jasa dan pengorbanan Ustaz dan Teacher tidak mungkin kami lupakan. Sekian sahaja laporan daripada saya. Saya, Ahmad Faziman bin Ahmad Firdaus, melaporkan untuk Maestro TV.